Yahudi dia rapah tanah orang Palestin, tapi dia bina penempatan untuk rakyat Yahudi. Ini rapah tanah rakyat sendiri, roboh rumah tanah rakyat sendiri. Itu lebih teruk daripada Yahudi. Datuk Pertua, inilah perangai seperti binatang. Perangai seperti syaitan, Datuk Pertua. Yang mak tua-tua, dia nak kata apa berkatalah. Kalau Datuk Pertua terima, saya tak ada masalah. Dia tak ada masalah kot sebab mu jahat ke? Bila-bila masa, jumpa lah. Rupa-rupanya orang hak terasa. Ada orang terasa. Terasa apa? Mu jahat. Biasa je awak betul. Begini jahat. Okey, Muka je pakai sokok. Sokok pasal apa ni? Pasal iblis ni. Tak masalah jadi syaitan dah, tak ada apa dah tu. Sila tenang ya, Mat. Khabar yang nak kat mana? Lepas ni boleh jumpa lagi. Ini Mak, orang yang saya hadapi. Cakap dengan cara gentleman, tapi nak kocok semacam. Gentleman babi apa gitu, Datuk Pertua? Gentleman, cakap gentleman, kata ikut down sekali, yang apa ni?